Assalamualaikum, selamat bertemu kembali. Mungkin anda sekarang tengah terfikir-fikir nak upgrade motor. Sekarang pakai motor kapcai, pakai skuter, pakai EX5, pakailah apa-apa motor yang mungkin dalam 110, 120cc, 150cc, dan anda bercadang untuk upgrade diri anda dengan memakaikan memakaikan motor cc yang besar. Antara yang paling senang kita nak upgrade adalah CC 250. Pertamanya dia CC 250 dan tak perlu ada B-full. Dan mungkin juga untuk anda yang sangat mampu, mungkin anda terfikirkan motor yang 1000cc atau yang berhampiran dengan 1000cc, mungkin 800, 900 ataupun terus 1000cc. Jadi dalam video kali ini saya nak kongsi dengan anda kenapa motor 250cc lagi bagus daripada motor yang 1000cc. Yang pertama, 250cc ni untuk pengetahuan anda, dia lagi senang kita nak bawa laju berbanding dengan 1000cc. Dia berkaitan juga dengan silinder. Kebiasaannya 250cc ini antara 1 silinder ataupun 2 silinder. Ada juga yang 4 silinder lah kan, ada. Tapi kebiasaannya antara 1 dan 2cc. Dan dia lagi responsif berbanding dengan yang 1000cc sebab dia kena tarik panjang. Dia punya pergi. Untuk 250cc, koyak-koyak sampai. Jadi dia lebih memudahkan kita bawa laju dan kita rasa senang dan kurang rasa takut. Sebab cc-nya itu kita senang nak main. Kita dah biasa dengan 150cc contohlah kan, ataupun 120cc motor skuter kita tu, dan tiba-tiba kita bawa 250cc, dia mula-mula akan rasa teruja dan rasa susah sikit sebab kita dah nampak cc-nya besar, horsepower-nya tinggi, Newton meter torque dia, pick up dia lagi kuat. Tapi memudahkan kita untuk bawa lagi laju sebab cc-nya mudah untuk dikawal. Kalau berbanding dengan anda terus pergi ke 8 ke 900, 1000cc terus, sangat susah. Jadi kita nak bawa laju tu takut. Jadi kalau untuk 250cc ni, bagus dia adalah senang untuk kita bawa laju dalam jangka masa yang sangat singkat. Kita dah biasa bawa, lepas tu kita dah confident dah boleh lock throttle dah, baru dengam. Yang keduanya, bila dah senang kita nak bawa, kita lagi ringan tangan untuk koyak throttle. Untuk koyak, kita tak takut-takut untuk koyak. Untuk cc 250cc lah, berbanding dengan yang 1000cc ni, takut bang, kita nak koyak tu takut. Saya sampai sekarang pun masih lagi takut. Walaupun saya bawa lebih kurang lah cc-nya kan, masih lagi takut. Dia bergantung pada jenis motosikal juga. Ada yang sampai awal, ada yang sampai tengah-tengah, ada yang sampai ujung. Dia bergantung. Sebab tu anda kena faham dulu benda-benda tu. Tapi sebelum itu anda kena tahu 250cc ini lagi senang kita nak koyak throttle. Kita tak takut-takut. Sebab purata untuk top speed lah 250cc ni antara 150cc 150 km sejam hingga ke 160, 15 ke 16 lah. Purata top speed boleh pergi secara standard mana-mana 250cc kalau motosikal. Jadi lama kelamaan anda dah bawa sebulan, dah 2, anda lagi senang nak koyak throttle. Anda tidak takut untuk koyak throttle itu sebab anda tahu anda boleh kontrol. Itu bagus dia. Itu orang lama-lama cakap start dengan cc rendah dulu baru pergi cc yang lebih tinggi. Tapi untuk sekarang ini, untuk cc yang tinggi-tinggi ni pun dah ada banyak teknologi. Dah ada riding modes, ada sport, rain, street kan, ada lagi performance mode ke racing mode ke, macam-macam tu yang boleh memudahkan pengkoyakan throttle ini. Tapi secara umumnya kan, anda nak lebih mudah, mula dengan 250cc bagi saya sangat mudah sebab kita tak perlu fikir pasal benda-benda lain, tak perlu fikir pasal modes dan sebagainya, hanya fokus kepada riding saja. Anda fokus kepada kekoyakan itu, koyak kan. Jadi 250cc ini bagusnya anda akan berani untuk bawa dan anda tidak takut untuk koyak, walaupun nanti lama-lama akan dapat full throttle dan mungkin sekejap je dah tak selaju dah. Sebab anda dah mahir dengan kelajuan dan cc 250 itu. Ketiga, kenapa dia lagi bagus 250cc? Satunya sebab dia ringan dan semestinya akan lagi nimble berbanding dengan yang 1000cc atau yang berhampiran. Sebab dia kecil, jadi anda lagi yakin untuk bawa, lagi senang kita nak melenggok di jalan yang sesak, lagi mudah untuk kita tolak-tolak. Itu yang penting nak untuk anda-anda macam saya.
tak besar sangat, tak kecil sangat, tinggi pun tak berapa tinggi sangat, 162 cm, 160 cm, 165 cm. Jadi biasa motor 250cc ni dia tak terlalu tinggi sangat, dia ringan dan nimble. Kan senang kerja tu, barulah seronok buat motor, baru sedap belajar. Itu yang dengam. Yang keempat, bila dia senang bawa, kita senang nak koyak throttle, dia lagi ringan dan nimble, kita akan lagi seronok untuk bawa motor 250cc ini. Saya yakin rata-rata pengguna yang mula dengan sisi besar dengan sisi 250cc ini, kebanyakannya akan bawa hari-hari, akan bawa pergi kerja, balik kerja, hujung minggu pergi ride, dia akan bawa hari-hari. Jadi tak function kalau motor itu menyusahkan kita dari segi riding keseluruhan. Memang bawa sisi besar ni rasa ngam, bunyi pun lagi meletup-letup kan. Tapi kalau tak seronok bawa pun tak best. Nak bawa pun takut, nak corner pun alamak tak berani. Itu yang bagusnya CC 250 ini. Selain daripada senang nak koyak, nimble dan apa-apa yang saya cakap tadi, dia lagi menyeronokkan dari segi pembawaan dan dari sesi pembelajaran anda. Anda nak biasakan diri bawa motor sisi besar, selesa dan seronok, inilah dia CC 250. Paling best kalau kita bawa motor itu seronok, baru ada thrill dia. Seterusnya, apa yang bagus CC 250 ini berbanding dengan 1000cc adalah ianya lebih cost efektif secara keseluruhan. Saya ambil contoh tayar. Kebiasaan untuk tayar CC 250 ni, depan dia pakai 110, belakang 130, 140 ataupun 150. Inilah range tayar dia lah. Kalau untuk 1000cc ataupun 7800cc kan, dia depan dah 120 lah saiz tayar dia, belakang paling tidak pun 180. Harga kat situ dah jauh beza dah. Kan cost efektif tu. Jadi anda tidak terasa terbeban, nak tukar tayar pun dah semak dah. Itu cerita dia. Sebab tu mulakan dengan 250cc ni. Satunya mengasah kemahiran kita, keduanya mungkin kita dah kerja lama sikit, gaji kita pun lagi naik, ataupun kita dah set income, mungkin kita dah ada pengalaman dan dah cukup duit untuk menyara motor sisi besar. Tu saya cakap dia lebih cost efektif. Tayar tadi bajet pun kalau 250cc pun 6-700 tak lari juga, agak mahal juga. Kalau dah 1000cc, 800cc, 900cc, confirm dah 1000 dan ke atas. Tengok pula tayar nak pakai apa, tayar baik ke, tayar racing ke, baru dengar. Itu tengok skill masing-masing lah, atas keperluan, ataupun pakai hari-hari tak perlu tayar yang terlalu sport sangat. Tayar macam touring tayar pun dah cukup dah. Ganji dia melekat, boleh corner lebih kurang, sudah ngam dah untuk 250cc lah. Tapi kalau 1000cc ni, dia mesti tayar yang macam super sport. Sebab dia memang nak melayan, memang nak menghentam. Sebab kebanyakannya dia orang pakai weekend, mungkin tak pakai hari-hari sebab berat dan sebagainya. Itu pun antara satu kelebihannya 250cc ni, sebab boleh pakai hari-hari, tak ada masalah. 1000cc jarang orang nak pakai hari-hari, sangat jarang, kecuali motor touring yang memang dia pergi kerja jarak yang jauh, 100km lebih, memang pakai highway yang panjang. Itu berbaloi lah bagi saya. Kalau kita main town sekejap, highway sikit, 250cc dah cukup bagus dah. Bila kita cerita pasal kos, satunya tayar itu dan servis juga. Normal servis kalau 250cc mungkin kita boleh dapat dalam 200 ke 300 ringgit, 200 setengah begitulah. Secara puratanya saya letak 200 setengah lah untuk 250cc ni. Kalau 1000 tu dia dah makan 500 dah. Dia dah double 500. Mungkin anda kata okey lah 500 apa dah hal, boleh bayar servis. Tapi major servis itu yang paling sangat membezakan. Sebab daripada sisi, contohlah kita ambil 800 ke 1000, dia ada start dengan parallel twin 3 silinder, last kali 4 silinder kan, 4 silinder. Jadi lagi banyak silinder, lagi banyak kos dia. Untuk dia punya SIM tukar tu lagi banyak silinder, lagi banyak minyak hitam nak kena pakai. Tu kena ambil kira. Jadi major service ni lagi mahal untuk motor yang 1000cc compare dengan 250. Jadi kena kira-kira juga. Tu saya cakap dia paling cost efektif untuk 250cc. Bajet-bajet boleh pakai 250 je. Ambil second hand pun tak apa, untuk kita biasakan diri, untuk belajar, untuk seronok itu, dan untuk kita rasa best bila kita pakai CC 250. Saya tambah lagi satu bonus, 250cc ni lagi bagus daripada 1000cc. Kalau kata anda main corner kan, kalau kata pergi main corner kan, pergi main corner kat mana-mana lah, kita main corner ataupun kita kat highway yang banyak-banyak corner ni, kalau kita terlajak
kan, ataupun kita nak ada kesilapan berlaku, senang sikit kita nak counter. Sebab powernya kita senang kontrol, keduanya dia ringan, senang sikit kita nak counter compare dengan kalau kita bandingkan dengan motor yang 1000cc ni. Sebab dia satu, dia dah berat, horsepower dia lagi tinggi, Newton meter dia lagi tinggi. Jadi kalau kita nak terlajak atau terlebih koyak, dia lebih menghuru-harakan dia lebih menghuru-harakan sebab power dia yang terlalu banyak tu. So untuk 250cc ni senang sikit kita nak main, walaupun alamak terlebih sikit, overbrake sikit, dah boleh counter balik. Sebab dia lagi ringan, lagi senang, powernya tidak setinggi 1000cc. Sebab tu dia keseluruhannya dia lagi senang nak bawa, dia lagi seronok, lagi senang nak koyak, lagi senang nak main, boleh bawa hari-hari, cost efektif. Tu dia, banyak juga tu kan. Sebab itu saya cakap kalau anda nak mula, sebagusnya dengan 250cc pun dah cukup. Yang paling penting tak perlu ambil B full. Banyak antara kita malas nak ambil B full, terpulang lah kan. Tapi lama-lama 250cc ini akan jadi tidak laju lagi. Bila sudah jadi tidak laju lagi, dia akan jadi dua. Pertama, anda dah tak nak main motor dah, pakai je skuter. Dah cukup dah. Tak nak dah, pakai skuter je, senang. Keduanya, anda akan upgrade ke sisi yang lagi besar. Dan pada masa ini mungkin rezeki anda dah melimpah ruah untuk anda memiliki motor yang lebih besar keupayaannya. Itu atas masing-masing. Moga kita semua dilimpahkan rezeki, boleh pakai motor besar kita sama-sama. Jumpa lagi video datang. Jangan lupa share, subscribe. Ini dia tuan-tuan, perkongsian sedikit daripada saya kenapa sisi 250 lebih bagus daripada 1000cc. Assalamualaikum.